Sekarang ni orang masuk ke satu zaman baru, apa yang benar dan tidak benar tu dah tak berapa nak penting sangat. Manusia bebas sesuka hati untuk nak percaya apa yang dia nak percaya. Peranan hujah untuk mengubah pendirian seseorang dah tak lancar. Jika kita nampak satu benda yang tak betul, cara kita nak tackle ialah kita kemukakan fakta. It just doesn't work. Bila mana kita duduk dalam satu era baru, iaitu era manusia berpegang bukan berasaskan kepada apa yang betul dan apa yang salah yang dibuktikan oleh bukti, dalil, hujah, tetapi manusia berpegang kepada sesuatu yang kena dengan emosi dia, dengan perasaan dia. Ayat Al-Quran dalam surah Al-Jasiyah, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah engkau tidak melihat ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sendiri sebagai Tuhan? Kita tahu dalam bahasa Arab, Tuhan ni ada macam-macam perkataan, ada Rabb, ada ilah. Bila kita sebutkan la ilaha illallah, perkataan ilah itu maknanya dia adalah yang paling tinggi, paling penting dalam hidup kita. Jika kita sebut la ilaha illallah, bermakna yang paling penting dalam hidup kita adalah Allah. Apa yang Allah Ta'ala tentukan harus menjadi keutamaan tertinggi. Tapi dalam surah Al-Jasiyah tadi, ada orang yang apabila apa yang dia rasa, apa yang dia nak lebih penting daripada apa yang Allah cakap, maka dalam konteks itu orang ini menjadikan hawa nafsu dia sebagai Tuhan. Allah sambung dalam ayat itu, wa adallahullahu ala ilmin. Ada ilmu pun Allah sesatkan. Sebab itu ada kajian sains, ada dapatan sains, ada qualification akademik, pendidikan, pengajian tak dapat menyelamatkan orang tu daripada sesat. Bila kita punya perasaan, apa kita punya nafsu lagi penting, datanglah dalil-dalil, bukti, hujah sama ada dari sains ataupun dari agama. We just don't care, because what I feel, what I want is the ultimate decision making factor. Paling utama untuk saya nak decide, saya nak setuju ke tak setuju. So benda tu bukan hanya dalam kapasiti individu, tetapi dia merebaklah menjadi sampai satu sistem. Jika dalam wacana awam kita masih lagi fikir we need to come up with more information, data, findings, dia tak mengubah apa yang orang percaya, apa yang orang pegang, kerana orang sudah tidak lagi membuat keputusan berdasarkan bukti. Keadaan ini menakutkan. Saya cuba untuk memetakan macam mana kita boleh sampai ke situ dan apa yang perlu kita buat sekarang. Apa yang perlu kita buat sekarang itulah sampai ke chapter yang ke-7 berkaitan dengan melihat kembali wahyu yang pertama, Iqra, sebagai solusi yang kita nak hidupkan. Sebagaimana Iqra telah menyelesaikan jahiliah 1.0 dulu di zaman Nabi SAW, Iqra yang sama jugalah yang perlu hidup untuk menyelamatkan kita dalam jahiliah 2.0, dalam kejahilan zaman kita sekarang ini yang begitu rencam.